Anak tahu nak cakap apa sebenarnya. Dia orang main pancung kan. Tak bagi anak masa pun nak prepare semua. So anak apa ni? Ada cakap semalam pun. Ya. Ya. So anak bagi apa yang terlintas kat hati yang anak rasa nak berkongsi daripada yang berlaku pada hari ni lah. Okey, anak bawa satu apa ni? Kisah di mana apa ni? Panggil apa? Suasana lah. Suasana mana kita ni daripada Semasyo, daripada Kuantan, daripada Gombak je kan. Cuba kita fikir kalau kita tiada dalam bentuk jemaah macam ni, kita boleh berkumpul daripada sana, sejuk sana, sini kita boleh kumpul sama macam ni tak? Mudah lah. Mungkin kita akan berkumpul bila ada satu-satu majlis kan. Kita tengok orang lain, semua-semua buat hal masing-masing. Mana ikatan ukhuwah tu, mana kita dalam bentuk ukhuwah ni kita saling kata tiap-tiap minggu lah paling kurang kita jumpa untuk riadah sekurang-kurangnya. Dalam masa sama kita menyihatkan tubuh badan. Okey. Sebenarnya anak nak bagi ni tak ada kaitan pun dengan majlis anak nanti pun. So anak nak kaitkan dengan tu lah. Macam mana kita ni sentiasa berada dalam kawan-kawan yang sentiasa mengajak ke arah kebaikan lah. Macam mana setiap masa tu kita diperingati dengan benda-benda kebaikan lah. Bila kita bersorangan, ada masalah kita boleh share, boleh kongsi dengan rakan-rakan lain lah. Kita tengok rakan-rakan di luar tu, kita tengok ada yang buat hal sendiri. Kadang-kadang dia macam dia kata apa ni, terbabas sedikit daripada landasan yang betul kan. Mana disebabkan tiada bimbingan lah. Kita tengok lepas tu satu lagi anak bawa tentang kisah yang hangat sangat kan. Apa ni, yang berlaku di Syria lah. Anak cukup tertarik dengan apa ni, revolusi yang berlaku kat sana. Kebangkitan berlaku tu adalah dia disebabkan 3 perkara kan. Pertama sekali disebabkan sekeliling dia tu, dia apa ni, tanah Arab tu. Yang kedua disebabkan kekejaman pemerintah, dan sebab ketiganya sebab kanak-kanak tu sendiri. Mana kanak-kanak mencontoh tentang kejatuhan apa ni, kejatuhan kerajaan lah. Mana kita tengok kanak-kanak tu, jika diistilah sebagai kanak-kanak, kita berumur di antara 13 hingga 18 tahun kan. Mana golongan sekolah rendah, sekolah menengah. So kita tengok di Malaysia ni, kita sudah panggil belia kan, belia remaja. Tapi diorang tu kanak-kanak. Kanak-kanak ni sudah sekolah rendah, sekolah menengah yang sedang masih bagaimana tengah berebut untuk berbeli makanan, beli hasilkan di sekolah. Mana diorang di sana sudah memikirkan bagaimana nak mentegakkan kedaulatan dia sendiri, macam mana nak mentegakkan dia punya hak mereka sebagai rakyat dan umat Islam yang ditindas sana. So tengok, cuba kita fikir kan, di mana kita sekarang dibandingkan dengan mereka kan. Kita remaja umur 20-30 kan. Tapi kita bukan nak sama dengan kebangkitan dia. Kita tengok bagaimana semangat dan pemikiran dia orang. Ada kita sama dengan orang, atau kita masih memikir tentang hal-hal yang simple lah, hal makan minum, hal keluarga, hal persendirian. Kita tidak memikirkan tentang satu hal yang besar, satu masa depan yang jauh. So setakat tu je dulu. Simple Ana tak ada prepare apa, so Ana cakap itu sikit lah. So untuk last sekali Ana sedia maklum, Ana menjemput lah semua untuk majlis Walimatul Usana minggu depan 17 bulan 3 bertempat di Al-Usta Kedah hari Sabtu. Kalau yang kesempatan tu jemput kat waktu akad nikah Ana hari Jumaat. Dan Ana mewakili Akhirul Samah lah. Dia suruh Ana jemput juga untuk walimah dia pada tarikh yang sama tapi di Sungai Petani. Okay, Allahuakbar.